Sekarang ni kita nak customer test motor Umar Racing ni. Motor ni dah pakai tayar Umar Racing. So kelebihan tayar ni dia ada Hydroflow design, Edge-Grip teknologi, maksudnya lebih cengkam daripada tayar biasa, dan juga new compound formula. Dan habis dia testing ni, kita nak customer test satu tayar jenama Brand X. Nak customer sendiri compare macam mana perbezaan antara tayar Umar Racing dan tayar Brand X tu. Okay, customer. Baik. Ready? Baik. Okay, macam mana? Ya. Sekejap, drag dulu. Kita tukar tayar Brand X dulu. Lepas tu baru bagi tahu result macam mana, pendapat customer macam mana. Right. Okay. So, macam mana customer result dia? Okey, bagi saya yang tayar pertama tu lebih orang cakap tu feelings lah untuk saya bawa, and then even dalam track pun saya rasa cengkaman dia tu agak baik, agak grip juga. So, tapi kalau kita kat luar, confirm tayar tu lebih bagus lah. Tayar yang second punya, kalau boleh perasan tadi saya bawa, memang waktu brake tu saya rasa macam tayar dia tak berapa nak grip dengan jalan. Jadi dia slide dia tu tak berapa nak cantik. Membandingkan tayar yang pertama, tu tayar Umar, slide dia lebih clean, lebih perfect, and then cornering pun lebih, macam cakap tu, lebih solid lah. So, please jangan order. Nanti buat nak cek stok dia tak terima. Jangan macam tu. Okay, Umar. Ingat kat orang, kalau nak cari barang performance, Mestilah Umar.